Cara untuk claim cashback sebelum anda beli di Shopee, di TikTok ataupun di Lazada. Mana-manalah apps itu kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang hari-hari kita belanja di Shopee, TikTok, Lazada kan, tapi kita tak claim cashback dulu. So nak tunjuk kepada anda ni jumlah yang saya dapat, my order. Okey, ni bila saya membeli di ni baru ni saya ada beli satu bateri kerusi roda, saya dapat RM8.91. Ini bukanlah dapat commission ke apa, tapi cashback lah. Maknanya saya belanja, saya dapat balik RM8.91. Macam dapat potongan harga lah, tapi dia dalam bentuk cashback. Ni kalau tengok ni atas tu kan dekat Shopee. Okay, sekejap saya back. So ini dalam proses lah. Dia dalam proses. Sebab baru lagi ni beli, baru lagi dah tarikh kat situ. So yang ini processing juga, ni dah complete. Okay, ni dah complete, maknanya dia trace dah order dia, dan saya dah dapat barang dah. Lepas tu yang ni saya beli bantal. Okay, bantal dapat 57 sen. Yang ni saya beli minyak hitam dapat RM4.20 cashback kan. Jadi sekarang ni anda boleh belanja di Shopee, di TikTok, dan anda boleh claim dulu cashback sebelum anda belanja tu. So rugilah kalau tak claim. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita pergi ke TikTok dulu. Kita beli dekat TikTok. So dekat TikTok ni kita pergi pada bahagian shop. Pergi shop dulu. Okay, jangan ni ada video ada video. Okay, sekejap. Okay, di sini ada video dekat TikTok bila saya buka TikTok ni ada orang buat live. Live bantal. Jadi kita tak nak beli di sini sebab apa? Sebab kalau kita tekan back kuning ni, kita tekan back kuning, ambil copy link dekat sini, kita tak dapat claim cashback. Jadi kita tak nak beli kat sini, kita tutup dulu. Dan kita pergi dekat ni, kita pergi dekat bahagian shop. Tekan pada bahagian shop. So dekat sini adalah produk-produk yang kita boleh tengok kan, produk-produk yang ada dekat sini. Jadi elakkan klik pada video. Okay, elakkan klik pada video sebab apa? Sebab video-video ni akan menyebabkan commission kita ditolak. Sebab apa? Sebab biasanya video-video ni daripada affiliate. Jadi kita tak boleh copy link daripada affiliate sebab itu adalah dia orang punya link, dan dia, kalau ada sales dia orang lah yang dapat kan, kita tak dapat lah cashback tu. Jadi kita nak beli daripada owner asal. Sama ada kita tengok gambar ni kan. Kalau macam gambar ni, okay, ini dia bukan video, ini direct kepada kedai. So direct kepada kedai. Ini contoh lah, saya buat ini dulu. So kita tengok dekat atas ni ada share ni, kita tekan share tu. So tekan share dan kita copy link. Okay, and then kita buka balik Mova tadi. Okay, yang saya guna ni Mova. So allow paste, and then dia akan bagi tahu produk tadi, oh sorry, this product has no cashback available. So kalau tak ada cashback dia bagi tahulah. Jadi kita tengok produk lain pula. Ni tak ada. So kita cuba tarik. Katakanlah saya nak beli sambal. Okey, sambal. So adalah list-list sambal dekat sini kan. Ni biasalah ni iklan-iklan dia ni. Tutup dulu iklan, and then kita carilah sambal. Contohnya saya nak beli yang ni lah. Yang ni Okey, so kita tengok, kita tekan share. Kita tekan copy. And then kita pergi kembali ke Mova tadi. Dia akan keluar pop-up, allow paste. Dapat 90 sen. Jadi produk ni anggaran harga dia RM11 ataupun tadi berapa, RM8 macam tu kot. So kita dapat 90 sen. Jadi sebelum kita beli dekat TikTok tadi, kita paste dulu dalam Mova, and then kita tekan, dia akan tunjuk berapa commission kita dapat ataupun cashback yang kita dapat, and then tekan order on TikTok. So dia akan bawa kita kembali kepada TikTok dan dia akan pergi kembali kepada produk ni. So saya boleh tekan buy now dan belilah macam biasa. Okay, beli macam biasa. Ini di TikTok. So sekarang ni kita nak tengok di Shopee pula. So saya buka Shopee sekejap. Okay, ini Shopee. Jadi kita tengok produk dekat Shopee. Ini minyak yang saya beli hari tu. Ini contoh lagi sekali lah kan. Ni nampak, dia adalah produk yang bukan video-video. Kadang-kadang video-video macam ni kadang-kadang daripada affiliate. So kita tak nak lah video-video affiliate ni. Kita tekan ni, katakanlah saya nak beli minyak hitam ni. Konsep dia sama saja. Pergi tekan link share dekat atas ni. Share tu kan. Tekan share tu. Copy link. Okay, kembali ke Mova. Ni TikTok. Okay, Mova yang mana? Ini dia Mova. Kembali ke Mova. Allow paste. Okay, so dapat RM1.14. So dapat balik cashback. Jadi simple je, copy, lepas tu paste dan tekan balik. Nak beli tekanlah kan order on Shopee. Okey, kita tekan tu. So belilah macam biasa. Jadi sekarang ni kita dah boleh dapat apa? Boleh dapat cashback. Alright. So kita kembali ke Mova sekejap. Okey, so dia akan tunjuklah dekat sini dekat Mova ni dia akan tunjuklah. So tadi kan macam saya konon-konon nak beli dah kan. Jadi dia tengok order on Shopee. So Mova is waiting for confirmation on Shopee. Okay, from Shopee. Maknanya Mova sedang menunggu
dapat pengesahan daripada Shopee. So bila dapat pengesahan, bila ada pembelian berlaku, jadi dia akan masuk ke level yang ketiga ni, cashback credit to Mova. Okey, seperti mana yang saya dah dapat dekat earning ni. Dekat earning ni anda boleh tengok dekat situ. Dekat my order. Dekat my order ni, so dia trace lah produk-produk tadi tu yang kita add to cart tadi tu. So ini yang produk-produk yang saya dah dapat. Jadi untuk dapatkan semua ni, anda boleh guna Shopee percuma sahaja. So saya letak link, saya letak link dalam video ni, kedaiklik.com/movainfo. So anda boleh pergi ke situ untuk download Mova dan belajar macam mana caranya. Jangan risau, percuma saja. Dan kalau anda nak buat duit macam saya ni, ni dah ada 15,000 lebih yang saya dapat ni. So kalau anda nak buat duit macam ni, itu bab lain. Itu cara lain. Dan best sebenarnya kita akan dapat passive income daripada Mova ni. Ni saya tunjuk kepada anda, ni contoh macam dekat settle ni kan. So dia tunjuklah ni macam harian saya dapat ni. Saya dapat 1 sen, 1 sen, 5 sen, 15 sen. Ni 16, RM1.78. So ada banyaklah saya dapat ni kan, 29 sen. Ni daripada mana ni? Daripada orang-orang yang membelanja. Orang yang belanja di Shopee, di TikTok. So saya dapat commission daripada perbelanjaan mereka sebab saya ajar mereka cara dapatkan cashback. Jadi kalau anda nak belajar buat duit menggunakan Mova ni, saya ada sediakan kelas percuma. So anda boleh tengok link dekat saya sediakan dalam video ni, kedaiklik.com kelas Mova. Kalau anda nak download, anda nak guna secara percuma, link kat atas tu, kedaiklik.com/movainfo. Kalau anda nak belajar, nak join untuk belajar macam mana buat bisnes dengan Mova, anda boleh register dekat kedaiklik.com/kelasmova. Semoga bermanfaat. Jumpa anda dalam kelas nanti kalau anda register. So belajar macam mana nak buat duit dengan Mova ni.